Toyota Rush. Dulu dibawa masuk ke Malaysia pada tahun 2008. Masa tu siapa tahu kereta ni pelik sikit lah. Kereta ni konsep dia agak pelik. Nampak macam 4-wheel drive tapi dia 2-wheel drive. So waktu tu memang rasa macam kereta ni boleh ke duduk kat Malaysia? Rupanya boleh bertahan sampai lah ni. Avanza yang dah stop production. Untuk Toyota Rush masih carry on lagi dengan model Arus lah. Tapi tak ada yang sangka body ni saja boleh bertahan dekat-dekat 10 tahun tau, dengan body yang sama ni. Untuk model ni dia dibawa masuk daripada Indonesia. Sebabnya kereta ni dekat Indonesia memang ramai dia punya fan dia, sebab bentuk muka bumi Indonesia sendirilah. Tapi kita nak cerita kat sini kenapa kereta ni walaupun begitu lama dah berada dalam pasaran masih orang tak kenal. Ada yang tak kenal, ada yang tak perasan wujud dia. Tapi cerita betul, saya memang minat kereta ni. Cantik sebabnya dia 5+2 seat. So dia nampak ranggi, nampak rugged. Boleh jalan-jalan kawasan-kawasan yang agak curam dengan bagus. Sebab dia punya ground clearance dia memang tinggi, cukup tinggi. And then dia ada pattern-pattern macam 4-wheel. Ada tayar spare kat belakang. Lepas tu boleh naik 7 orang. Siapa yang suka aktiviti outdoor, aktiviti nak camping ke apa, memang kereta ni sangat sesuai. Lagi-lagi untuk yang suka pergi alone, pergi jalan-jalan sendiri, buat camping, nak tidur dalam kereta, memang boleh. Okey, yang ni tahun 2011 G-Spec. Untuk G-Spec kita tahu dia bukan lampu projector lah. Kalau S-Spec baru datang dengan projector lamp. Tapi yang ni dia dah datang dengan roof bar atas dah ada. Roof bar atas dah ada. And then tayar dia pakai size 17. Sporing dia original 15. Dia dah masuk 17. Color memang cantik. Sporing memang cantik. Tayar pun tebal lagi. Toyo lagi. Toyo tayar. Tayar pula memang comfort. Sebab yang ni dia ukuran dia 215/60 R17. So dia punya ketebalan dia tu 60mm tu memang cukup cantik. Memang cukup tebal sebenarnya. Selesa lah. Sebab saya pun dulu pakai untuk tayar size 60 ni, memang selesa. Belakang dia dah tukar lampu. Yang ni ke unit facelift saya tak pasti. Sebab kalau original dia warna hitam, warna merah, batu, rasa yang ni unit facelift. Belakang ada dia punya box belakang G-Spec. Kereta ni bos nak jual murah saja. Boleh loan 5 atau 6 tahun, tengok dokumen. Kalau 6 tahun loan, bulan-bulan saya tak kasih lah. Sebab harga dia pun tak mahal. Ni bos baru nak jual 20 lebih, 22 ke 23. Harga body lah. Boleh nampak semua interior dia original macam ni. And then dia punya enjin dia, kunci dia original, si alam ada. Mileage 182,000, consider okey sebenarnya. Sebab mileage dia kalau tinggi macam ni, pada saya berbaloi lagi lah. Sebab kira tak tinggi. Kereta ni dah almost 15 years. So consider 1 tahun dia jalan dalam 12 km ke 13,000 km lah. Tak tinggi sangat lah. Tak sampai 20,000. Kalau 20,000 5 tahun dah berapa kan? Dah 100,000 5 tahun. Yang ni dia belas-belas lah rasa jalan. Original mileage lah. Sebab dia ada servis last year punya servis. Kereta ni pun tak banyak jalan. 2023 sorry. Servis minyak rotation tayar 2023 guys. So ni memang mileage original lah. Owner pun tolak, tak tahu ambil kereta apa dengan bos. Dalam interior dia black untuk G. Saya tak pasti, tak salah model ni dia ada 2 spek saja. Dia tak ada 3 spek. Dia tak ada E punya spek, tak ada. Dia cuma ada S dan G. So yang ni yang nombor 2 lah. Consider macam ni. Kereta pun okey lah, berbaloi lah. Harga baru 22-23 okey. Pada saya cukup okey. Lampu belakang ada, aircon belakang ada yang penting. Aircon belakang ada. Ramai yang cari MPV tapi yang variant kecil tapi tak ada aircon belakang. Yang ni ada aircon belakang. Pada saya harga dia lebih murah, berbaloi kalau nak beli banding dengan kereta Alza. Alza lagi mahal saya rasa, sebabnya yang tu kereta nasional. Pasang sini tapi harga lebih mahal. And then ground clearance dia, siapa yang ada masalah back pain ke, sakit lutut ke, better ambil kereta macam ni. Tinggi, nak masuk keluar masuk memang senang, cukup senang. Top speed dia pun tak silap 16 boleh dapat kereta ni.
Dulu saya hampir-hampir terbeli, tapi sebabkan saya tengokkan dia punya kereta saya dah ada yang lebih kurang macam ni, saya rasa tak berbaloi untuk ambil segmen yang sama. So saya upgrade yang kereta lagi besar lah. Tapi kalau kawan-kawan berminat, memang berbaloi lah kereta ni. Barang dia lasak, gearbox lasak, naik sedap, selesa, comfort, power pun ada cukup. Body dia pun tak terlampau berat dan 1200 kilo saja. Memang cukup baik. So kawan-kawan yang berminat nak beli kereta ni, boleh WhatsApp saya 017-714-5604. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Nombor pada bahagian description di kat bawah. Okay, bye.